Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam Resno Channel. Video kali ini adalah berkenaan short getaway Abarin bersama family ke Tanah Tinggi Cameron Highland. Okey, ini adalah 7 destinasi yang kami singgah sewaktu berada di Tanah Tinggi. Okey. Ya, kita dekat mana? Cameron Highland. Ui, kedai apa ni? Orang kat tepi. Apa yang special kat sini? Nasi lemak, plain dan goreng-goreng. Goreng-goreng. Lagi? Iris? Air boleh tambah balik. Ini flow. Lokasi warung ikat tepi ni sebenarnya terletak di Kampung Taman Sedia. Okey, dekat Kampung Sedia ni ada satu kedai viral iaitu KHM Strawberry and Jams. Actually Abari dah sampai kedai KHM ni, tapi bila masuk tu tengok orang dah ambil nombor sampai berpuluh-puluh orang tunggu kan. So tak jadilah nak datang makan sini. So Abarin just beli bungkus lah scone dan makan tempat lain lah. Maklumlah bila datang time cuti panjang dekat Canberra ni, so macam ni lah condition dia. Semua tempat viral memang penuh, memang pack. Okay, next destination, Centrum Cameron. Dah sampai dah. Selfie. Aisyah Berry. Yo, okey rasa. Dia cepat rasa. Rasa apa ni? Tak. Sedap. Saya lagi. Pulau betul. Kita ni. Rasa apa? Masak ke sendiri dah? Ya, tak lama ni. Sedap. Habis dah. Habis kena baju. Adik. Mana ada tisu? Ini tak mami. Grill skewer. Sikit. Sejuk. Ni daging apa ni? Ni lamb. Ni lamb skewer. Apa lagi kedai ni? Mashed potatoes. Special tu. Special dari ladang. Asyik. 9. Ayo. Ni masalah. Okay dah, bye-bye. Okay, our next destination, Tokyo Town. Tokyo Marine. Dekat sini kebanyakannya lebih kepada kedai makan lah. So, kalau korang dah sampai dekat Tokyo Town ni, mesti kena try cheese coin. Dah order dah. Sabar, mami tengok order. So antara banyak-banyak kedai kat dalam ni, so cheese coin punya queue memang paling panjang lah, tapi tak lama lah tunggu lah, lebih kurang dalam 15 minit lah macam tu lah. Ayah tengok beli 2. Okey Jaya, apa kat tangan Jaya ni? Ball coin cake. Berapa ringgit satu ni? Ni RM10, lain RM15. Okey, tengok sikit macam mana makan dia. Tak, panas. Panas. Panjang cheese tu. Sekejap pula, pegang. So kalau ada anak-anak dah penat berjalan, so bolehlah bagi diorang naik lah bas ni. Dia akan pusing satu Tokyo Town ni. Our next destination, Golden Hill, iaitu homestay kami lah, selama 2 hari 1 malam. Homestay ni jenis duplex dia ada 2 tingkat dan 2 bilik. Ya, sampai lah. Jom kita naik bumbung. Jauhnya. Oh.
Tengok. Itu dia hotel. Assalamualaikum. Wah, besarnya. Ha. Okay, tengok apa dekat atas. Jom. Wah. Wah. Di atas. Oh, ada 2 tingkat ah. Di atas. Di atas. Di atas. Wah, 2 tingkat. Oh, ni family daripada Sungai Buloh baru je mendarat. Hai. Macam mana? Jalan jam tak? Jap boleh lah. Naik ni je. Nak naik je. Oh, mesti ya. Okay, faham. Bye bye. Sihat. Alhamdulillah. Bye. Cepat lagi. Sampai. Itu dia. Datang lagi seorang. Ambil kerja. So, inilah dia suasana pasar malam di waktu siang dan juga malam hari. Ini dah tengok tadi. Air kat mana? Sama lah. Kentang madu sekilo 15. Tu untuk Mana otak mana? Banyak. brokoli. Lebih lah yang ni. Ubi? Ubi. Kilo. Murah sini sekilo berapa? Baik. Kan dia macam besar. Habis kilo. Ayam Kilo pun. lebih. Terobeli. Okay, kedai apa kita masuk ni? Okey, ini adalah Rainbow Steamboat and Grill. Dewasa 38, kanak-kanak 20. Steamboat ni ada dekat bawah homestay ya. So turun tangga terus masuk kedai. Oh, special lah. Jom sini. Abang tuang kuah apa tu? Tom yum lah. Tom yum. Siapa makan tom yum? Kita semua. Boleh ke makan pedas ni? Kau jadi? Okey, ambil ringan. Tengok sikit apa yang Aileen ambil tu. Belum lagi. Tengok sikit apa benda yang dia ambilnya. Ui. Lisa nak masak apa ni? Masak. Okey, ni letak apa ni? Tak minyak. Letak minyak. Oi, hebat chef. Ha. Wah. Sikit. Ui. Okey, cepat chef Lisa. Okey, chef Tiger. Hari ni kita masak apa? Hari ni kita masak kambing. Kambing. Tengok sikit kambing kena. Tak tahu mana tu kambing. Masak. Masak ke belum tu? Dah nak masak ni. Dah nak masak dah. Okay, our last destination sebelum pulang ke rumah iaitu Cameron Valley Tea House number 2. Rasa-rasa ada tak orang nak bagi tompang masalah ini naik? Harap-harap adalah insan yang prihatin. Okey, apa-apa pun lupakan dorang. So Abarin sekarang nak masuk ke kedai Cameron Valley Tea House ni. Kalau tengok parking pun dah penuh, ini kan pula orang kat dalam kedai ni lagilah. Oh, ramai-ramai ni. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Terus order dekat sini.
Ramai-ramai beratur. Halo guys, sekarang kami beratur nak ambil makanan. Nak ambil makanan. One thing on my mind. Ramai guys, kita boleh terus. Sini memang turun pun. Waiter. You, you're making me feel brand new. Morning sunshine in my eyes. Okey, so inilah dia menu wajib yang korang patut order bila dah sampai sini, iaitu scone, teh tarik Cameron dan juga cheesecake. Okey, nampaknya percutian kami selama 2 hari 1 malam ke Cameron Highland telah sampai ke penghujungnya. Semoga hubungan kekeluargaan antara kami akan kekal selamanya. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.